你们到了啊，辛苦你们了，等嘎阳那么久。今天嘎阳要请你们喝咖啡，你们喜欢苦还是甜的？Jom ikuti Kak Yang, kita dengar apa cerita tentang Silent Brew. Okey? Saya, 你看到吗？走，我们一起进去。Ini adalah OKU pendengaran. Okey, apa yang ada dekat kepala saya seperti ada nampak sekarang ini, dan telinga kiri saya di atas adalah cochlear implant. Lepas tu lekatkan macam magnet. Saya mula hilang pendengaran saya pada umur 10 tahun. Kat situlah timbulnya nama Silent Brew. Sebab silent tu adalah sunyi, sepi dan senyap. Tapi sebenarnya saya bukan OKU bisu dan pekak, tapi saya cuma OKU pekak, OKU pendengaran kosong. Okey, saya boleh bercakap, jadi kat situ saya letaklah nama perniagaan saya ni adalah Silent Brew. Saya adalah coffee lover. Setiap hari saya akan buatkan kopi dan saya suka explore macam-macam resepi, bermacam-macam jenis biji kopi dari serata region lah. Dan saya juga suka explore satu biji kopi itu nak menentukan apakah profil rasa satu biji kopi itu. Dulu ditubuhkan pada Jun 2025 tahun lepas. Sometimes dia buat saya stres sebab saya memproses bunyi terlalu banyak. Bila pakai dalam tempoh masa 12 jam, kepala saya jadi sakit. Sebab dia implant ni, dia proses impulse elektrik terus ke otak. Saya suka dengan bunyi penyisal tu busing. Sebab bunyi tu macam suatu kepuasan pada saya lah. Bunyi biji kopi dikisar tu. Lepas tu bunyi steamer daripada mesin kopi juga. Selain daripada fresh brew coffee dan matcha, saya ada juga buat kopi botol untuk customer grab and go. Okey. Dekat kopi botol ni ada net botol tag, ada tulis coffee please dalam bahasa isyaratnya. Lepas tu ada story lah pasal Silent Brew. Okay. Ini adalah latte no sugar dan americano. Kalau nak refill boleh return botol ini dan dapat diskaun RM2. Hai semua, saya Rashida dan ini suami saya. Farid, nama saya Farid Mustafa. Saya adalah pengasas Silent Brew dan juga barista. Jemput datang ke kios baru kami di Wangsa Maju, di workshop lobby Desa Setapak. Tak kurang. Panas-panas ni. Sparkling Yuzu Americano. Terik-terik ni. Wow. Menawar dah. Memang ingin hot juga. Sparkling Yuzu Americano.